mak tadi tu. Dia kena dia takut dia seram weh. Weh nak tengok lagi ah. Jom. Korang je tengok. Penat weh. Korang. Jom sekarang. Sabar tunggu. Ayah naik basikal. Masa je naik basikal. Nak naik basikal. Biarlah. Okay dah, jom pergi. Jom korang. Jom kita tengok hantu tu. Kalau dia baju kita ini go no. Jom kita tengok. Yes. Apa? Jom kita tengok. Jom. Okay. Dia dah ada putih tu. Nanti gambar ke? Ni bagi. Panas weh. Kamu kita orang. Ni kita. Guys, rumah besar dia warna kuning. Jom rumah dia. Ujung lagi. Tapi belakang rumah kuning. Belakang kuning. Dekat belakang sana tu. Dia lagi nampak pagar bagi belok sana nampak. Tapi tak tahu lah dia cakap. Jom. Katanya nak. Okey, siapa boleh berani pergi depan? Saya. Saya. Semua pergi je lah. Biar. Kita pergi dah. Tak ada ikut lah. Tak pakai tudung. Biar je lah. Tak payah buat tak payah letak ikut. Ayah pergi ambil kat pintu tu. Dekat. Apa? Ada benda ni. Itu pergi mana? Letak je lah kat itu. Biar tahu. Tak kisah. Boleh tengok dia pergi zoom pula ini. Dia pergi zoom. Okey. Semua diam. Jangan bising. Takut ini. Semua jangan bising. Jangan minta kaki. Takut saya basikal. Biar je lah basikal dia pun. Diam. Kita jauh-jauh korang. Ni lah. Tempat ni. Kita zoom. Ni rumah dia. Ni guys rumah dia. Tadi ada nenek tu kat sini tadi. Nenek tu asyik pandang kita orang. Lepas tu dia naik tongkat dia jalan. Kalau korang hampir nak ikut kita orang. Kalau pergi je lah. Dia ada orang. Dia ada pakcik. Nak ikut juga. Ada pakcik. Dah pula. Duduk sini. Okey, Aisyah. Pakcik tadi cakap. Tadi kita tanya dia kata ada orang kat rumah sebelah ni. Tidak. Semua diam. Pergi lagi sekali. Jom. Tadi tinggal 40. Kalau korang rasa tak percaya tak apa. Janganlah. Ada benda. Jangan. Jom. Kita tengok sama-sama. Ada pergi. Kalau korang nampak apa-apa bagi tahu tu. Macam benda macam pocong kain tu. Kita buka. Lepas nenek tengah masak. Alah. Takkan. Masak daging apa saya ada sini. Ada hutang ke? Tadi jadi betul-betul ada. Macam mau mayak lah. Mayak. Hidup saya sumbat. Ada. Dekat. Ada orang berlindung. Kat situ ada pula takraw pula dah. Kat belakang sana. Dan korang kalau ini je yang kita ada je. Nanti besok. Tadi ada nenek. Sumpah kata. Sumpah betul Kan? Dekat sini dia duduk. Sibuk je nak merekod. Tak pakai suara. Jalan tu dia macam biasa. Afan. Kau dapat tak dalam opah? Jom. Tolong tak dapat raya. Tak apalah jom. Dia raya. Jom. Lah. Biar aku pula. Okay guys. Let's go tu. Belum lagi ni bau. 3 minit. Panas lah duduk sini. Boleh sikit. Okey. Tangkang. Jadi kita Dah lari. Jadi korang jangan masalah lah. Jadi jom kita masuk. Orang guys dah masuk. Kita pergi kat tempat ni tu. Jom. Happy. Tunggu jap. Masuk. Tak turun kat sini. Siapa-siapa boleh je. Bahaya tu. Jom duduk sini dulu. Cuma duduk. Okey korang. Walaupun kita tak ada bukti lagi nak tahu ada nenek tu. Sebab tadi kita orang tak buat video lagi. Tak nak buat video. Wahid tak nampak. Apa? Tak tengok pun. Jadi ini je lah yang aku nak tunjuk kat korang. Kalau masih nak bagi tahu cerita seram-seram aku bagi. Sebab ini masih cuti kampung. Ataupun dekat Kuala Lumpur aku boleh jumpa. Jadi kita boleh. Nanti kalau besok teruk lah.